Okay guys, sekarang ni Zeus ada collab dengan Mami tau. Mami Monster. Okay, so dia ada dia punya menu yang air yang dia orang collab dengan Mami. So yang ni aku ada beli dia punya air berry blue chocolate. Berry blue chocolate tapi aku tak nampak pun colour biru dia. Tak ada macam biru sangat. Okay, so yang ni combo dengan nasi lemak. Aku ingatkan nasi lemak. Betul lah, rupanya dia bagi Mami yang kopok ni perisa nasi lemak. Nampak? So ini nasi lemak yang dia orang Mami collab dengan Zeus. Diorang keluarkan Mami perisa nasi lemak. So nanti aku nak try makan yang ni sebab tak pernah kan. So setiap pembelian air yang ada collab dengan Mami Monster ni, dia ada cut sleeve lah. Cut sleeve free. Okay, so ni air dia. Jom kita rasa. Okay, yang Mami ni dia ada 3 perisa air. Satu Ocean Soda Ocean. Nanti kau boleh tengok dekat apps tu. Okay, yang ni ini ada coklat. So yang lain tu soda. Satu lagi tu aku tak ingat apa benda. Okay, nanti kita try lah. So yang ni aku beli berry blue chocolate. Tapi colour biru dia tak ada pun, tak nampak. Dalam gambar dia sikit-sikit. Sebab biru tu Mami kan. Mami Monster tu kan colour biru. Okay, let's go, kita rasa air ni. Nanti ada juga pack yang dapat stiker tau. Yang ni tak dapat stiker, yang kan dapat. Dia just dapat tu je. Dapat nasi lemak edisi terhad daripada Mami dan Zeus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa ni, bismillah. Not bad lah. Sedap kat air dia. Aku tak boleh explain lah rasa dia macam ni. Tapi sedap. Sedap juga lah. Combination dengan coklat. Lepas tu ada yang biru tu kan. Berry blue. Berry blue. Okay, sedap. Okay, yang ni Mami Monster perisa nasi lemak. Okay, kita buka yang ni, kita rasa. Yang ni memang tak pernah, memang rare. Okay, so yang ni pack yang edisi terhad. Jadi kita buka dia elok lah. Buka dia elok. Okay, kolektor mesti simpan kan, betul? Kolektor mesti simpan. Okay, kasih dia elok. Tak ada pula bau nasi lemak. Okay, ni dia punya perencah tu. Okay, perencah dia. Perencah tak apalah, tak ada nama Zeus kat sini. So kita tak dalam ni. Dia macam Mami biasa je. Cuma rasa dia. Wih. Dia punya serbuk ni bau nasi lemak. Serbuk dia ni bau nasi lemak. Dia punya perencah ni. Bau sambal. Ada sikit-sikit lah. Macam ada bau ikan bilis. Rupa dia biasa je. Rupa dia macam Mami biasa. Mami yang kita makan kan. Ni. Mami nasi lemak. Oi, bau nasi lemak. Kuat. Kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Makan. Makan nasi lemak dalam bentuk kopok.
Sedap. Tak pelik lah. Tapi rasa nasi lemak. Pedas juga dia punya tu. Dia punya pelencah tu pedas. Sedap. Rare. Okay. Korang wajib rasa. Sedap. Kita makan macam makan nasi lemak. Tapi versi kopok. Oh yang ni nanti korang tengok dekat apps ada combo dengan macam ni. Mami Monster snack me ni. Okay, lepas tu ada lagi satu yang lain tu dia tak ada combo dengan ni. Dia just air. Tapi yang tu dia akan dapat sticker pack lah. Nanti aku akan try belilah yang tu pula. Nak tengok stiker dia. So yang ni kalau yang untuk dapat kopok mami ni, yang combo dengan kopok mami ni dia tak ada stiker kan. Kan dia ada stiker dia tak bagi. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.